InsyaAllah kita akan menerangkan masalah al-ma'muniyah, yang mana warisnya ke sini ialah melibatkan seorang lelaki yang meninggal dan meninggalkan 4 orang waris, iaitu abun, umun, dan 2 bintun. Ayah, ibu, dan 2 orang anak perempuan. Sekarang kita lihat dia punya bahagiannya. Jadi pertama sekali bapa, bahagiannya ialah 1/6. Disebabkan si mati mempunyai waris, furuk waris, maka bapa dan ibu ni mendapat 1/6. Dan 2 orang anak perempuan ni dia mendapat 2/3. Fa in kana taslataini falahunna thulutsa ma tarak, 2/3. Maka asal masalahnya ialah 6. Jadi 2/3 dibagi kepada 2, bermakna setiap satu bintun dapat 1/3. 1/3. Jadi apabila masalahnya 6, jadi setiap waris akan dapat, pertama sekali ayah akan dapat 1/6, ibu akan dapat 1/6, bintun yang pertama ni dia dapat 2 lah, untuk dapat 6 di bawahnya. Maka 1/2 sama dengan 2, sini pun 2. Dah selesai masalah yang pertama. Kemudian masalah kedua, salah seorang bintun ni dia pula yang meninggal dunia. Maka pada masa kedua ni waris si mati yang pertama adalah sama dengan si mati yang kedua. Melibatkan inilah orang tadi, bapa si mati yang pertama, ibu si mati yang pertama, dan anak. Tetapi di sini dia bertukar, bapa bertukar jadi datuk, jaddun. Umun bertukar jadi jaddatun, dan bintun bertukar jadi ukhtun syaqiqah. Okay, sekarang kita tengok bahagian waris bagi bintun tadi tu, si mati yang kedua. Pertama ialah datuk, kedua nenek, jaddatun yang ketiga, adik-beradik, si ibu sebapa yang perempuan. Jadi berapa bahagiannya? Maka bahagiannya ialah jaddatun ataupun nenek dapat 1/6. Manakala datuk dan ukhtun syaqiqah ni, kita akan tengok masalah tu dalam bab jadda wal ikhwah lah, dalam datuk dan adik-beradik. Jika berlaku bertembung antara datuk dan adik-beradik ni, kita tengok bahagian datuk ialah salah satu daripada tiga pembagian yang mana paling menguntungkan. Jadi di sini yang paling menguntungkannya al-muqasamah. Boleh rujuk nanti dalam babnya lah. Muqasamah ni kita akan jadikan datuk ni, datuk dan ukhtun ni dia akan dapat asobah. Kita akan jadikan datuk ni seumpama adik-beradik lelaki dengan yang ini. Jadi dia akan dapat 2 nisbah 1. Lelaki dapat 2, lidzakari mislu hadzul unsayain, bagi lelaki 2, perempuan 1. Jadi di sini asal masalahnya ialah 6. Jadi jaddun dapat 1, jadi bakinya adalah 5/6. Jadi ru'usnya, ru'us asobah ni kedua nisbah 1.
Jadun 2, ukhtun syakik 1, jadi ru'usnya ada 3. Ini ru'us. Jadi 5 bagi 3 dah dapat. Maka masalah ni kita kena jadikan dia tabayun kita. Jadi asal masalah ialah 6. Jadi jadatun dia ada 1/6, bakinya iaitu 5/6 akan dibahagi secara 2/1 antara jadun dan ukhtun syakikoh. 5/6 tidak boleh bagi dengan 3, maka kita akan darablah. Jadi ukhtun syakik dia akan darab 15. Jadi ukhtun syakik 5/18. Jadi dia punya jumlah masalah ataupun kita panggil dia punya asal masalah ialah 18. 18 lah. Jadi ukhtun syakik dapat 5/18, manakala jadun dapat 10/18. Untuk kita dapatkan al-jami'ah, kita perhatikan jumlah pada masalah yang kedua iaitu 18 dengan bahagian si mati yang kedua iaitu 2. Jadi di sini berlaku tawafuk lah, boleh dibagi dengan 1/2. Jadi akan dapat 9. 9 ni dia punya tawafuk. Untuk al-jami'ah jumlah keseluruhan, jadi dalam masa yang pertama masalah ab, kita akan darablah 9. Sini semua darab 9, sini semua darab 9. Di sini tiada, sudah meninggal. Jadi dia punya jumlahnya ialah 9.